Assalamualaikum semua. Bertemu kembali bersama dengan saya, Cik Puan Aini. Okey, selamat Hari Raya korang. Okey, maaf zahir dan batin. Okey, memandangkan dah 2 minggu Aini dah lama tak shoot video. Okey, so hari ini Aini nak share dengan korang menu kali ni iaitu kari ikan unga. Okey, so macam biasa bahan dia sangatlah simple dan mudah untuk kita sediakan. Okey, jangan lupa tekan button like, share, komen dan subscribe. Okey, kalau korang nak tahu bahan dia, korang tengoklah dalam video ni. Okey, jom lain video ni sampai habis. Okey guys, mula-mula Aini masukkan 1 sudu kecil garam. Kemudian Aini masukkan halia. Kita tumbukkan dia bagi dia hancur dulu. Kemudian kita masukkan bawang putih dan juga bawang merah. Seterusnya, Aini masukkan serbuk ikan kari sedikit demi sedikit supaya masa kita tumbuk tu tak adalah orang kata berair dan mengecek kat mata. Kalau korang tak nak letak pun tak apa. Ini cara Aini tau. Okey, sekarang masanya untuk kita menumis. Okey, setelah minyak kita dah panas, okey, Aini masukkan iaitu bunga lawang dan juga kulit kayu manis. Kemudian Aini masukkan bahan-bahan yang telah kita tumbuk tadi dan juga serbuk kari okey, lepas tu kita gaulkan dia bagi dia sehingga kekuningan. Lepas tu Aini masukkan sedikit air supaya kita punya tumisan tu tak terlalu kering kemudian kita gaulkan dia supaya dia tak melekat dekat periuk tu. Kemudian Aini masukkan sedikit asam jawa. Sikit je tau, jangan terlalu banyak, nanti dia terlalu masam tak berapa nak sedap. Seterusnya Aini masukkan 1 sudu kecil sos tiram. Okey, kemudian Aini masukkan 1 tangkai daun kari. Tapi janganlah masuk sekali lalu tau. Kita carikkanlah dia jadi satu persatu macam tu. Okey, seterusnya Aini masukkan 1 sudu cili kisar. Okey, bila kita dah nampak kita punya tumisan tu dah agak pekat, Aini tambahkan sedikit air. Jangan terlalu banyak dulu tau, supaya kita punya tumisan tu betul-betul orang kata masak. Nanti tak adalah orang kata mentah tumis. Okey, sekarang ni kita biarkan dahulu kari ni mendidih. Lepas tu Aini tambahkan air lagi sedikit. Okey, setelah Aini tambah air, Aini masukkan ikan satu persatu. Okey, seterusnya Aini masukkan sedikit demi sedikit iaitu santan kotak berjenama Kara. Okey, tak kisahlah korang nak guna jenama apa pun, yang penting santan. Okey, ataupun kalau korang nak guna santan perah pun boleh tau. Ikut kesukaan masing-masing.
Okay, next lepas ini letak santan tadi, Aini tambahkan sedikit air supaya santan tu tetap orang kata tak jadi ketul-ketul. Okay, kemudian Aini kacau-kacaukan dia supaya santan tu orang kata bagi sebati dalam tumisan kari tadi. Okey, sekarang ni kari ni dah nampak mendidih kan? Okey, Aini masukkan bendir. Okey, kenapa Aini masukkan bendir ni yang terakhir? Sebab kita tahu, okey, bendir ni dia mudah lembut kan? So, kalau kita masuk awal-awal, nanti kalau dia dah lembut sangat, tak berapa nak sedap. Okey, so sebab itulah Aini masukkan bendir dan juga cili hidup ni yang terakhir. Alhamdulillah, okey, kari ikan unga dah pun siap. Mudah dan simple kan cara buat dia? Okey, kalau korang suka dengan video kali ni, jangan lupa tekan button like, share, komen dan subscribe. Selamat mencuba. Okey, jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.